dirahmati Allah sekalian, majlis sekali lagi dengan segala hormatnya menjemput Yang berbahagia Tan Sri Ismail bin Muhammad, Imam Besar Masjid Negara Kuala Lumpur, untuk mengetuai bacaan doa awal tahun 1431 Hijri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تنور لنا قلوبنا وعقولنا وأبصارنا وقبورنا وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وأن تسلمنا وتسلم ديننا وأهلنا وأموالنا وأحوالنا وبلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام ووساوس الشيطان وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabatnya. Maha suci Engkau, pujian yang tidak mampu kami hitungkan. Engkau yang terawal, tiada sesuatu sebelum Engkau. Engkau yang terakhir, tiada sesuatu selepas Engkau. Yang nyata, tiada sesuatu yang mengatasi Engkau. Engkau mengetahui sesuatu yang batin, tiada sesuatu yang mengetahui selain daripada Engkau. Wahai Tuhan, kami memohon keampunan dan rahmat daripada-Mu. Cahayakanlah hati-hati kami, pikiran kami, penglihatan kami dan kubur kami. Dan lindungilah hadapan, belakang, kanan dan kiri kami. Selamatkan kami dan selamatkan agama kami, keluarga kami, harta kami, suasana kami dan negara kami. Wahai Tuhan kami, hindarkan kami daripada bala, wabak, penyakit, gangguan syaitan dan perkara yang keji, zahir maupun batin. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah Engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada seksa api neraka. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, juga para sahabat. Segala puji bagi Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam.